Mereka kata perang sudah berakhir. Tetapi di sebalik asap, dua musuh lama sedang bercakap. Kembali lagi COVID? Ingatkan mereka dah hapuskan kau? Aku tak pernah betul-betul pergi. Udara di sini kotor, sesuai untuk kemunculan semula. Ah ya, PM2.5 lama yang baik menjadikan paru-paru manusia lemah. Lebih mudah untuk kita menyerang. Kita belum selesai lagi. Mari beri mereka sesuatu untuk bernafas. Dengan setiap nafas yang anda ambil, mereka menjadi semakin kuat. Askar penyakit. Paru-paru sudah kering. Sistem imun sudah lemah. Pencemaran telah membuka jalan. Sudah tiba masanya kita menyerang semula. Apabila influenza membuka laluan, COVID tidak mengetuk. Ia terus menyerbu masuk. Terima kasih atas sambutan mesra. Udara ini sangat lazat dengan kekotoran. Jangan ucap terima kasih pada aku. Ucapkan pada manusia masih membakar, mencemarkan dan berpura-pura ia hanya jerebu. Anda fikir pelitup muka hanya untuk pandemik? Fikir semula. Gelombang seterusnya mungkin sudah berada di udara. Ini bukan sekadar rekaan. COVID-19 dan pencemaran udara adalah nyata dan mereka bekerjasama untuk menyerang bahagian badan kita yang paling lemah, iaitu paru-paru. As we recover from the coronavirus pandemic, the world needs to pay far greater attention to air pollution, which also increases the risks associated with COVID-19. Pencemaran udara melemahkan paru-paru kita. Ia menyebabkan keradangan saluran pernafasan, mengurangkan tindak balas imun dan memudahkan virus untuk masuk ke dalam badan. Sejak permulaan pandemik, COVID-19 telah menjangkiti lebih 700 juta orang di seluruh dunia dengan lebih daripada 7 juta kematian yang disahkan. Di Malaysia sahaja, lebih 5 juta kes telah dilaporkan. Dan setakat 3 Mei 2025, masih terdapat 8,609 kes aktif di negara ini. Namun, apa yang kurang kelihatan ialah berapa banyak daripada kes ini diburukkan lagi oleh udara toksik. Apabila anda menyedut udara yang tercemar, anda bukan sahaja berisiko terhadap COVID. Anda turut membuka pintu kepada radang paru-paru, strok, penyakit jantung, asma, kanser paru-paru dan penyakit pulmonary obstructive chronic. Dan jika anda pernah dijangkiti COVID-19 sebelum ini, paru-paru anda mungkin sudah rosak, menjadikan anda lebih berisiko tinggi. Ini bukan masalah setempat. Ia adalah krisis kesihatan global. Almost everyone around the world is exposed to unhealthy levels of air pollution. Inhaling dirty air increases the risk of respiratory diseases like pneumonia, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease, and increases the risk of severe COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan pencemaran udara sebagai satu-satunya ancaman kesihatan alam sekitar yang terbesar. Dan COVID-19 hanya memburukkan lagi keadaan. Ini bukan tentang ketakutan. Ia mengenai fakta. Dan hakikatnya ialah udara yang anda hirup boleh menyelamatkan anda atau membunuh anda. Udara yang lebih bersih boleh mencegah berjuta-juta kematian. Ia boleh melambatkan penularan wabak dan ia boleh melindungi generasi akan datang. Bertindak sekarang, bernafas dengan lebih baik, hidup lebih lama.